Okey. Alright. So sekarang ni fighter akan berada di belah kiri dan Lover akan berada di sebelah kanan. Tapi ini penentuan untuk korang berdua. Sekarang ni kita ada Kapan versus Zuafa. Pi kapan ke kapan aku tak kisahlah. Kapan wafat? Kapan wafat Alright. Jadi jom kita mulakan Pi kapan versus Zuafa. Silakan. Nampak pun macam sebelah ni redup sangat. Kamu boleh mulakan lah. Macam tu? Oh, oi, dah mula tunjuk belagak. Okey. Ipan kaki manja. Dari solo dah dapat partner. Kalau tak naik juga, baik kau solo je. Baik, dua yang kau. Ipan jangan bagi. Astaghfirullahalazim. Dia bagi teguran. Pantai, Pak. Pantai. Ini je rupanya Zuafa punya apa standard. Bagi dulu. Okey, dengar Zuafa baik-baik. Okey. Zuafa kuat menyelam. Apa itu? Tak nak cakap banyak, inilah partnership bakal tenggelam. Dengan yakin ni. Yakin je. Okey. Najlah bagi? Disebabkan Ipan cakap macam tu kan? Yakin kan Nazla bagi kat Ipan balik lah? Bagi. Okey. Bagi. Ipan pegang tempayan. Apa itu? Nak tanya, Abe bagi partnership ni sebab bagus ke sebab kesian? Betul. Kesian. Sebab doa Ipan yang makbul. Kesian. Ipan, okey tak? Aduh. Okey. Tak, masalahnya Tendang je macam ni. dua-dua dah sakit pun. Ni aku tunjuk lah. Okey. Partner aku. Macam mana? Nazla, first of all, kena minta maaf dulu awal-awal lah. Kita risau kan, kita kan kawan kan. Okay. Family. Lawan. Okay. Nazla sekarang aperture. Apa tu? Kalau partnership ni nanti sendu, jangan salahkan orang. Memang diri kau tu punca. Okey. Awak Aisyah. Dia punya tahap sakit lagi sakit daripada tonsil. Okey. Sakit. Okeylah. Okey. Jangan mengalah ni. Biar aku pula yang bagi. Okey? Ini untuk korang dua tau. Korang dua. Kau seorang-seorang. Boleh. Okey. Najla senyum. Alamak, manisnya. Apa? Konten ni lebih nyala. But trust me, bila datang kat konten nyanyi, confirm terbalik office-nya. Waduh. Tiba-tiba muncul cakap Cina tau. Bagus. Kau punya jadi bagus. Tapi aku rasa bukan level aku untuk lawan kau. Okey, bagi lagi. Okey. Partner kau lagi bagi. Ya. Okey. Okey, setakat konten nyanyi apalah sangat. Okey, dengar ni Nazla dengan Arif naik pentas berprestige. Apa itu? Orang lain masuk AI, boleh cakap, boleh buat YouTube, boleh berlakon. Bukan nyanyi je. Ingat, ini AI, bukan big stage. Ada lagi tak? Okey, bukan big stage Okey, sini Nazla bagi tahu pula. Pika suka berbaja. Beria nak join group ride. Bawa angkat tongkat sikit dah nak jatuh. Nak tanya ni, betul-betul boleh naik motor ke nak ambil hati akak je?
Sampai begitu Najla cakap dekat partner Ipan. Waduh. Lupa diri. Kau bekas saya punya juga tu. Okay. Okay, dengar ah. Zuafa gaya beruduk. Apaan tu? Kamu disipkan ni sebab apa? Sebab suara merdu ataupun view sendu? Okay. Alright. Dia buat apa? Tiba-tiba balik terus jadi jahat orang mulut tu. Hey. Okay. Ya. Nama dia dah nanti. Baik, ya kasih yang baik punya. Tak ada hamnya. Tak ada hamnya. Kita cuba ya. Okey. Rindunya rasa nak berbuka. Apaan tu? Sekejap. Ni dah okey, ni dah okey. Ni seluar dalam ke? Alamak celakanya. Dengar ni, petang-petang main bola. Aduh. Kalau kau tak nak partner dengan Rif, baik kau sama aku je lah. Apa kau ni? Weh, tak respect ni. Shen, partner kau dari tadi Cina lah apa dia bagi semua nak masuk aku. Bro. Kau tu paling function. Dari tadi kau bagi dia je. Kenapa? Takut nak lawan ke? Okey, dengan satu lagi. Last lah. Sorry Rif dengan Najla. Dengar ni Naza dengan Rif dengan lagu pakai playlist. Kalau nak partnership tak ada orang pilih kau, lebih baik kau release.